Okay, Assalamualaikum geng. Hari ni kita tak keluar pergi mana-mana. Kita just duduk kat rumah je. Kita akan masak hari ni daging perap dengan kambing perap daripada Pak Ma Western Okay, so geng, meja kosong So, ni dia. Tada. Okay. So yang ada atas meja ni geng ialah kambing perap daripada Pak Ma Western. Kita ada daging perap juga daripada Pak Ma Western. Ni dia punya sos dia ada extra sos dia. So ada dua kat sini. So kita akan try. Okay geng, jom kita akan pergi. Okay geng, daging kita start dengan kambing dulu Okay. So, apa pun kita panas minyak dulu. Minyak tak payah banyak, minyak sikit je. Dalam dia memang besar. Nampak? Okay. Kuali dah panas. So kita boleh masukkan nak bunyi dia. Okay geng, kambing ni tak payah masak lama. Lebih kurang dalam 7 ke 10 minit lah. Tapi better 10 minit lebih kurang macam tu lah. Pakai non-stick pan, sesuai lah. So dia akan ada bunyi apa semua, bau dah naik dah sekarang. Okay geng, kita dah masak kambing tadi. So sekarang kita masak daging pula. Minyak dah panas. Daging dia besar. Ni pun sama kan, masak 10 minit je, tak payah lama. Api medium je. Kita tutup dulu.
Okay geng, kita tunggu jap, kita relax, sebab masak benda tu setiap satu daging kambing dengan daging lembu tu ambil masa 10 minit. So kita tunggu jap sampai dia masak. Wow, dah siap. Okay geng, kita akan rasa dulu geng. Okay, siap ada fries. Okay, so ni kambing, yang ni lembu. Okay, so kita akan rasa dah siap tuang kuah dia. Kita rasa kambing ni. Tulang ni. Lembut. Daging lah. Lembut. Dia punya gravy pun sedap. Dia kata tak terlampau pekat rasa black pepper tu. Okay, dan nak habiskan dulu. Okay kan? Okay, dah settle makan. Habis RM1. Okay, dia punya overall kambing dia lembut, dia juicy lagi, daging pun sama, dia punya kuah memang terbaik. Kalau nak dapatkan ni boleh makan kat rumah, sebab satu paket tu memang ada banyak dalam dia, kambing dan juga daging tu lah. So kalau nak dapatkan Man Western punya daging prap ni, boleh check dekat description bawah. Ok geng, dah kenyang ni, alhamdulillah. Terima kasih Pak Man Western. So kita jombong dekat episod yang lain nanti. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Ok geng, terima kasih. Assalamualaikum.